Oh. Minta maaf bang. Bagai pemudahkan usaha. Kebetulan lalu nak pergi pasar ambil air wang buaya. Tak jumpa tengok anak itik. Kau dah jual ni buaya. Buaya manja je. Abang, kenalkan diri bang. Okey, saya Amli. Ya. Dua itik ni. Ya. Saya tadi lah. Ya. Okey, cakap Saya tak lah cakap Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita langsung dari lokasi apa ni, Pasar Besar Dungung, dekat Pasar Borong, sebelah dia stesen bas Kuala Dungung, stesen bas Express ya. Itik jatang ada apa? Itik jatang, itik tina ada belaka. Mu jangan suka Sekmo. Aku dah jual ni anak buaya. Mu jangan kata Sekmo fikir positif. Batulah sahabat kita ni rakan jualan itik sekati. Mu jangan suka sahabat.